makan yang manis-manis ni kena selalu gosok gigi. Tak nak. Untuk jaga kebersihan gigi, kenalah gosok gigi tau. Nak. 2 hari kemudian. Berdasarkan video tadi, apakah yang berlaku pada adik Gerald? Murid-murid, mengapakah Gerald sakit gigi? Objektif. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: pertama, mengenal dan menamakan bahagian mulut seperti bibir, lidah, gusi, dan gigi. Yang kedua, mengenal dan menamakan peralatan membersihkan gigi. Yang pertama, berus gigi. Yang kedua, ubat gigi. Yang ketiga, floss. Yang terakhir, cara-cara menggosok gigi dengan kaedah yang betul. Sebelum kita menggosok gigi, kita perlu mengenal bahagian mulut. Bahagian mulut terdapat 2, bahagian luar dan juga bahagian dalam. Bahagian luar terdapatnya bibir, manakala bahagian dalam terdapatnya gusi, gigi, lidah dan lelangi. Alat-alat untuk memberus gigi. Yang pertama adalah berus gigi untuk memberus gigi. Yang kedua, ubat gigi, di mana ubat gigi merupakan ejen pencuci gigi. Kemudian air yang dimasukkan dalam bekas ataupun gelas untuk berkumur dan juga membilas. Dan yang terakhir adalah tuala untuk mengelap. Cara-cara menggosok gigi. Yang pertama, gosok secara atas dan ke bawah di bahagian depan gigi, di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan langkah yang sama. Kemudian yang kedua, gosok secara bulatan di bahagian hadapan gigi, kiri dan juga di bahagian kanan gigi. Yang ketiga, buka gigi, gosok secara ke dalam dan keluar di bahagian bawah gigi kiri dan juga kanan. Kemudian dituruti dengan bahagian atas gigi, kiri dan kanan. Yang keempat, mencungkil di bahagian hadapan gigi dan juga mencungkil di bahagian atas gigi. Yang terakhir, gosok lelangi dan gosok lidah.